4.4%. Pelabur dah bagi tahu dah. Okey, dia dah bagi tahu kalau minyak mahal, inflasi naik, US nak perang pun tak ada duit. Assalamualaikum, salam kripto, salam financial freedom. Hari ini kita nak sembang satu topik yang mungkin nampak macam bosan, tapi sebenarnya ini adalah kunci rahsia kenapa Donald Trump, lelaki yang kita nampak tough dekat dunia, sebenarnya seorang pengecut ataupun chicken, suka chicken out. Tonton kena tengok Trump dekat TV ni, nampak gangster, pecat orang sana sini, bully ataupun maki Jerome Powell, pengerusi Federal Reserve dekat social media, dekat media, ancam nak buat perang dagang paling dahsyat dalam sejarah. Lepas tu mulakan perang dengan Iran. Tapi hakikatnya ada satu grup yang boleh buat Trump punya lutut goyang ataupun terketar-ketar. Dan grup ni dia buat pergerakan yang tak perlu mengundi dekat pilihan raya, tapi diorang pegang remote control untuk kawal pergerakan Trump. Okey, ini bukan cerita Illuminati, ini cerita lain. Kat Wall Street sekarang ni, okey, menjelang tahun 2026 ni, ada satu istilah yang pedas tapi lawak. Nama istilah tu taco trade. Taco bukan bermaksud saya nak buat resepi masakan Mexico. Tapi taco dalam konteks pelaburan ni, Trump always chickens out. So kalau taco trade ni adalah trading yang melibatkan pergerakan ataupun statement daripada Trump. Kenapa pelabur-pelabur ni panggil macam tu? Sebab ada satu pattern ataupun corak yang kita nampak sejak awal Trump pegang presidensi, especially dekat second term ni lah. Dia akan umumkan satu polisi gempak ataupun apa-apa statement yang akan menggerakkan market, tetapi ada satu market ni kalau dia mengamuk kan, dia punya yield akan melambung tinggi dan tiba-tiba Trump akan mula buat U-turn dari sudut dia tukar nada jadi lebih lembut ataupun dia akan batalkan terus polisi ataupun apa-apa statement yang dia buat lah. Jadi dalam video ni saya nak bongkar kenapa seekor harimau di depan penyokong MAGA di US ni sebenarnya kucing depan pasaran bond ataupun bond market. Sebelum kita nak pergi jauh, kita kena faham siapa bos besar dalam ekonomi sekarang ni. Okey, ramai yang ingat Federal Reserve. Okey, sebab apa? Sebab Federal Reserve ni dia tentukan interest rate lah. Dan juga tuan-tuan kena faham, interest rate ni adalah funding rate yang mana bank nak pinjam duit antara satu sama lain ni, dia boleh nampak satu base rate lah. Dan base rate ni dia hanyalah orang kata sebenarnya short term. Okay, short term sebab bank nak pakai duit cepat. Okay, so tu yang dia guna base rate ni. Tapi untuk long term, kadar bunga long term, interest rate long term ni lah yang efek dekat US loan rumah, loan kereta, loan perniagaan. Okay, dan long term punya rate ni ditentukan oleh pasaran bond. Okay, bond market ni tuan-tuan dan puan anggaplah macam satu pool ataupun undi rahsia yang sentiasa bergerak setiap saat. Dan tuan-tuan dan puan boleh buka TradingView, okay, type US 10Y ataupun yield bond 10 tahun lah, 10 tahun punya yield bond. Dan pelabur-pelabur besar ni, bila kita cerita pelabur besar ni, saya cerita pasal bank pusat dekat Jepun, dana pencen dekat UK, dana pencen ni macam KWSP lah, ataupun billionaire yang ada dekat Wall Street.
Bila diorang rasa Trump buat kerja gila, okey, dan dia punya kerja ni boleh menyebabkan inflasi naik, diorang akan buat satu benda secara berjemaah, iaitu diorang akan jual bond yang diorang pegang secara beramai-ramai. Dan bila orang jual bond, apa akan berlaku? Supply naik, harga bond akan jatuh. Dan dalam dunia kewangan, bila harga bond jatuh, dia punya interest ataupun dia punya yield ataupun dia punya kadar bunga akan melompat naik. So, ini yang Trump takut. Trump boleh bully lah, Jerome Paul boleh bully lah, Pak Arab kan. Tapi dia tak boleh bully, okey, duit yang datang masuk dalam ekonomi US berbilion-bilion, bertrilion-trilion duit yang nilai dia 34 trilion dolar, dan 34 trilion dolar ni adalah hutang US. Okey. Dan bila yield ni naik tinggi, maksudnya dunia pelaburan tengah boo Donald Trump. Walaupun kita boleh boo dia dekat social media lah kan. Kita post apa Trump ni bla 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 kan. Tapi Trump tak kisah. Trump dia relax je. Tapi bila pasaran bond mula boo dia, maksudnya Trump dah tahu, okay, aku kena buat U-turn. So, kita sekarang tengoklah rekod kekecutan dia. Saya tak tahu ayat ni betul ke tak, tapi rekod dia mula kecut lah. First adalah tahun lepas, kalau tuan-tuan puan ingat drama Liberation Day, April 2025. Okey, sekitar 2 April 2025, kalau tuan-tuan puan ingat gambar yang Trump pegang board, dia tunjuk negara mana yang kenakan tarif apa semua tu kan. Padahal kadar tu berdasarkan defisit import export. Okey, so Trump pun buatlah ucapan gempak lah apa semua, dan market react bila mana Trump pergi letak tarif dekat China ni sangat tinggi sampai dia pergi 145%. Dia back and forth dengan China. Okay, and dia macam banggalah. Okay, aku berjaya cipta tarif paling tinggi dalam sejarah. So, apa jadi selepas itu? Okay, of course, mula-mula stock market dengan crypto market tak payah cakap. Menjunam. Dia menjunam dulu. Okay, dan bila setiap kali Trump buat statement, dia menjunam kan. Tetapi the final market, ataupun macam The Rock cakap, the final boss, bila bond market mula melambung naik ke 4.8%, waktu tu Trump dah gelabah. Okay, tapi of course dia takkan tunjuk dia gelabah, tapi behind the scene dia gelabah lah. Sebab yield naik. So apa jadi lepas tu? Bulan Mei, U-turn. Okay, tapi U-turn yang Trump buat ni senyap-senyap lah. So by now dia dah potong-potong-potong. Sekarang ni kalau kita tengok tarif antara China dengan US ni dalam 30% je. Okay, so tarif perang tarif ni lebih kurang dah habis lah kan. So tahun ini lagi satu kerja gila dia buat. Okay, tahun lepas setakat main perang dekat tarif-tarif. Kali ni dia perang betul-betul, perang dengan Iran. Dan masa Trump mula-mula lancarkan serangan pada bulan 2 kan, bulan Februari, mula-mula tak ada apa-apa kesan. Okey, tetapi bila Iran mula react, harga minyak terus naik ke $120 sebab Iran mula serang infra, mula buat sekatan terhadap Selat Hormuz. Dan yield mula naik ke sampai 4.4%. Hampir nak kena 4.5%. By 4.4%, pelabur dah bagi tahu dah. Okey, dia dah bagi tahu kalau minyak mahal, inflasi naik, US nak perang pun tak ada duit. Okey, dan ini menyebabkan 23 Mac Trump dah buat U-turn. Apa U-turn dia? Oh, peace pause. Gencatan senjata selama 5 hari. Dan mungkin ada yang rasa, baiknya Trump tiba-tiba nak stop. No such thing. Dia buat U-turn sebab pasaran bond dah bagi signal tengah naik. Dah pergi sampai 4.4%. Rendah sikit je lah daripada tahun lepas, tapi dia dah naik. So bila dia dah nampak warning,
kan dia cepat-cepat buat U-turn. Sebab dia nak tanggung kos untuk berperang, memang takkan ada duit kalau pasaran bond ni terus naik. Iran dah nampak kelemahan Trump dan kelemahan US dan diorang pun serang kau-kau. So percaturan Trump salah dan Trump kena buat U-turn. Itulah pasaran bond bagi tahu dekat dia. Ada satu lagi benda sebenarnya buat Trump berpeluh, especially pada bulan lepas lah, March. Tuan-tuan pun tahu tak, bank-bank pusat diorang jual bond hampir 82 bilion. Okey, dalam masa sebulan diorang offload banyak-banyak. Ini orang kata offload terbesar sejak tahun 2012. Sebab dia pergi perang dengan Iran lah. Negara yang mengharapkan minyak, okey, macam India, Thailand kan, diorang terpaksa jual bond diorang. Bukan sebab diorang benci US. Diorang memang sayang, especially India. Tetapi disebabkan tindakan Trump, dia dah jadikan minyak tu mahal. Jadi negara-negara ni terpaksalah jual bond US diorang. Jual bond yang diorang simpan untuk beli minyak yang dah naik harga. Sebab negara kena bergerak. Tak ada minyak, negara tak boleh bergerak bang. Okay, so inilah kita panggil de-dollarization secara terpaksa. Bukan dia nak jual kan, tapi terpaksa jual sebab nak beli minyak. Okay, so dekat sini pun Trump dah gelabah dah. So, dan of course tahun lepas September 2025, bank-bank dunia, tuan-tuan pun dah nampak dah, mula memegang emas lebih banyak daripada US bond. So slowly dunia sedang, orang kata apa ni, dalam term dating ni, ghosting. Dia mula ghosting US lah, termasuk produk terhebat dia iaitu bond. Okay, hutang US ni dah slowly kena ghosting. So Trump ingatkan dia hidup dalam 80s, dia ada kuasa veto. Zaman 80s, 70s US mungkin ada kuasa veto lah, but this is not 80s, ni dah 2026. Trump tak ada kuasa veto sebenarnya. Dia hanya menunjukkan dia ada kuasa veto sebab dia punya ego dia sangat tinggi. Tetapi sebenarnya Trump akan ikut ataupun akan menjadi anjing suruhan untuk pasaran bond. Sebab apa? Kalau dia tak ikut cakap pasaran bond, dia tak boleh nak survive in terms of career politik dia dekat US. So mungkin tuan-tuan dan puan by now dah buka chart, lepas tu nampak tahun 80-an elok je, naik sampai 10%, 15% kan dia punya yield. Tapi kenapa Trump gelabah bila dah naik sampai 4.5% ataupun mungkin naik 5% atau 6% kan? Kenapa dia gelabah? Jawapan ni mudah aje. Nilai hutang. Nilai hutang berbeza tahun 80-an dan tahun 2026. Zaman 80-an, hutang US ni probably tak sampai 1 trilion. Dalam 900 billion dolar macam tu. Dan nilai hutang dia hanyalah 35% daripada saiz ekonomi diorang. GDP in English ataupun dalam bahasa Melayu KDNK. Okey, tapi saya guna GDP lah. Dan kalau interest tu tinggi, kan 15% pun, kerajaan US boleh bayar interest tu. Okey, sebab yalah nilai dia, hutang pokok dia tu sikit. Cuba tuan-tuan perempuan bayang kalau tuan-tuan perempuan hutang 1,000, kan? So interest 15%. Jadi setiap tahun kan tuan-tuan perempuan just kena bayar RM150 je. So rasa macam RM150 senang je. Tapi bayangkan kalau hutang yang tuan-tuan perempuan ada adalah 1 juta. Okey, hutang pokok, lepas tu bunga kena bayar 5%. Lagi rendah lah 5%. 5% tu setahun 50,000 tuan-tuan perempuan. 50,000 boleh beli banyak benda. Okey, baru kita nampak besarnya. Okey, so walaupun kita nampak interest rate tu kecil, tapi tengok saiz hutang tu besar mana. So tahun 2026, hutang US 34 trilion dolar, iaitu 125% daripada GDP diorang. So ini dah bukan productivity punya nation, US dah jadi OnlyFans punya nation. Okay, tak ada productivity.
hutang untuk subsidi kehidupan rakyat diorang. Okey, dan bunga yang US kena bayar sekarang ni lah, bayar interest je $1 trilion setahun. Dan of course bunga ni akan semakin lama semakin meningkat sebab US adalah negara yang suka berbelanja. Okey, dan buat pertama kali dalam sejarah kita sedang cerita pasal perang kan. Okay. So sebelum ni US ada banyak duit, bolehlah hantar untuk berperang. Sekarang ni duit nak bayar hutang ataupun bunga ni lagi tinggi daripada bajet ketenteraan. So kalau US punya orang kata apa ni tak dapat hutang baru kan, macam manalah dia nak fund peperangan-peperangan yang dia sendiri join. Kalau dia jadi batu api tak apa lagi. Kalau dia sendiri nak terlibat dalam peperangan, itu adalah satu tindakan yang merugikan. Jadi kalau kita cerita kenaikan yield, kalau yield ni naik 1%, okey, yield naik 1%. Maksudnya kerajaan US, okey, katakan sekarang 4.4 kan, tiba-tiba naik 1%, 5.4%. Kerajaan US kena cari beratus bilion dolar semata-mata untuk bayar bunga. Bayar bunga ni semua. So sebab tu bila Trump tahu dia buat kerja gila kan, pasaran bond akan bagi signal dia akan chicken out. Sebab bunga yang kerajaan US nak bayar ni eventually akan makan diri dia juga. Sebab dia akan bagi orang kata apa ni, pentadbiran dia akan jadi restless. Okay, so orang kata Trump ni, walaupun kita nampak statement dia kata dia tengah lawan Demokrat, dia akan kutuk Demokrat lah kan, tetapi sebenarnya yang Trump sedang lawan ni adalah kita panggil compounded interest. Okay, sebab bunga ni makin lama makin naik sebab saiz hutang dia makin lama makin tinggi. So compounded interest ni lah yang menjerat leher Trump dan menjerat leher US. Dan Trump tak boleh buat apa-apa. Okay, dia hanya berlakon, tapi dia sebenarnya dah dikawal oleh this particular compounded interest ni. So mungkin tuan-tuan dan puan pernah dengar satu nama, Liz Truss. Okay, tahun 2022 dia adalah PM UK yang mencipta sejarah di mana dia hanya menjadi Perdana Menteri UK selama 45 hari sahaja. Okay, so kenapa dia kena pecat? Sebab dia ada buat satu dasar barulah. Dia nak buat satu dasar baru di mana dia nak buat pemotongan cukai gila-gila lah. Tanpa bagi tahu atau tanpa bagi penerangan yang terperinci atau penerangan yang memuaskan, bila dia potong cukai, mana dia nak dapat duit untuk run ekonomi UK. Bila pelabur-pelabur tak yakin, apa jadi? Pasaran bond UK tu jatuh, crash. Interest rate rumah semua melambung. So macam saya cakap, pasaran bond akan tentukan interest rate rumah lah, kereta apa semua. Okay, melambung. Ekonomi ekonomi UK dalam masa seminggu tu hampir hancur. Okay, dan apa yang UK buat, diorang pecat dia. Sebelum parlimen nak buat apa-apa lagi, dia bagi tekan dia lah untuk diletak jawatan. Okay, ni semua adalah geng-geng pelabur-pelabur bond sebab diorang ada banyak duit and dia rasa ini diorang tak bersetuju dengan Liz Truss, and Liz Truss terpaksa keluar ataupun letak jawatan. So Trump pun dalam senario lebih kurang Liz Truss juga. Okay, dan kalau yield ni, bond yield ni tiba-tiba naik 6%, 7%, Trump sedang bunuh diri when comes to dia punya political career. Sebab apa? Sebab of course stock market akan crash. Okay, orang akan jual saham dan slowly orang akan jual bond lagi. Okay, so of course market semua jatuh. Yang simpan duit dekat diorang punya KWSP 401k pun akan jatuh juga. Okay, rakyat akan panik. Alright, dan dia akan cetuskan krisis perlembagaan. Okay, sebab US ni dia buatlah apa benda pun, janji jangan kacau sangat ekonomi dia. Ekonomi orang hancur tak apa, ekonomi dia tak boleh hancur. Dan Vice President
kan. JD Vance ni dia boleh gunakan 25th Amendment untuk declare yang Trump tak layak bertugas sebagai presiden sebab dia dah kacau ekonomi US, and dia boleh ambil lah presidency. Itu orang kata worst come to worst lah. Ataupun impeachment. Ni Kongres lah. Kongres boleh buang dia kalau Kongres nampak ini dah over dah. Okey, tapi setakat ni tak pergi ke arah tu sebab yield tak naik dengan sangat banyak. Kalau naik sangat banyak, apa yang kena dekat Liz Truss boleh kena dekat Trump juga. Okey, so bila kita tengok yield ni, bond yield ni, dia bukan nombor tuan-tuan dan puan. Ni adalah surat pecat untuk Trump. Kalau Trump buat benda secara keterlaluan, yield naik, maksudnya Trump boleh dipecat. Okey. Sebab tu Trump ni dia akan gelabah bila mana yield ni naik dalam 10% macam tu kan. Dia akan gelabah dan dia akan mula berlembut. Jadi segala tindakan-tindakan yang Trump buat, dia cuba buat dalam keadaan orang kata mungkin buat cepat-cepat. Contoh bila dia serang Venezuela, benda tu berlaku sangat cepat. Venezuela pun tak bagi apa-apa tindak balas dan sebagainya. Pasaran bond pun relax je, tak jadi apa-apa. Pasaran bond hanya akan react kalau benda tu jadi tak terkawal. So Trump boleh buat macam-macam benda dengan syarat dia kena buat benda tanpa bagi pasaran bond itu marah. So kesimpulan dia sekarang, kalau tuan-tuan dan puan nak tahu apa langkah Trump seterusnya, jangan percaya apa dia cakap sebab dia akan selalu buat U-turn. Jangan percaya apa yang dia post dekat dia punya social media. Step dia, tuan-tuan dan puan buka TradingView, cari simbol US10Y dan dekat orang kata chart tu, itulah penentu tindakan Trump. Tengoklah dia punya yield ni naik ke ataupun turun. Kalau turun, Trump akan happy. Kalau naik, waktu tu Trump akan mula menggelabah dan dia akan anytime buat U-turn. Lagi satu, tuan-tuan dan puan boleh perhatikan kita panggil auction tail dekat website Treasury Direct. Bila kerajaan US buat lelongan bond baru, sebab bond ni kan dia sentiasa keluarkan dan pelabur akan beli. Selalunya pukul 1 pagi waktu Malaysia lah. Tuan-tuan dan puan tengok yield dia berapa. Okey, ini bukan yield daripada market, ini adalah yield yang ditentukan oleh US Treasuries. Kalau yield yang diorang lelong ni lagi tinggi daripada yield dekat TradingView kan, maksudnya market tengah ataupun tengah kecam Trump secara berjemaah, maksudnya itu bukan benda yang positif dan Trump akan bagi statement untuk U-turn lah dalam masa 48 jam macam tu, so that dia boleh buat satu kenyataan yang market friendly. Dan kenyataan dia macam ni lah, kita hold dulu ataupun kita akan buat deal baru kan. So kenyataan dia selalunya kita takkan nampak secara direct, but anyhow kita bila nampak ini macam dah berlembut tu, maksudnya dia dah buat U-turn. So bond market ni adalah satu-satu benda yang predictable pasal Trump. Sekarang ni semua nampak alamak Trump ni unpredictable lah, nampak macam terlampau hebat kan. No, he is predictable. Tengok dekat bond market. Jangan tengok kepada statement rakyat yang mengundi dia. Undi rakyat dekat US ni tak berguna. Saya bagi tahu siap-siap. Undi rakyat di US tak berguna. Demokrasi dekat US tu hanyalah lakonan, hanyalah permainan orang-orang kaya. Okay, so you kena tengok pergerakan orang-orang kaya inilah yang akan menentukan apa yang Trump nak buat. Trump boleh buat market manipulation, Trump boleh buat insider trading. Selagi dia tak kacau pasaran bond, dia boleh buat apa saja. Okay, so now tuan-tuan dan puan dah tahu. Okay, ingat dalam dunia ekonomi ni bukan Trump yang pegang kuasa besar. Dia ada invisible veto. Okey, itu bukan daripada Trump. Invisible veto ni datang daripada pasaran bond. Okey, yang mana dalam tu ada Federal Reserve, ada negara-negara dan juga ada billionaire. Okey, so tak kiralah tuan-tuan dan puan ni pelabur kripto ke, pelabur saham ke, pelabur emas ke, pelabur minyak ke, kan? Perhatikan
pasaran bond ni. Okey, walaupun kita tak boleh nak invest dalam pasaran bond, tapi pasaran bond ni adalah penentu tindakan Trump. Kalau yield mula bergerak, Trump akan mula bergerak. Apapun ini hanyalah pandangan dan sedikit sharing daripada saya. Jangan ambil ini sebagai nasihat kewangan. So, kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, the usual thing. Dan jangan hanya dengar apa big players cakap, tapi tengok apa big players buat. Kita akan jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.